Pendapatan utama penduduk di kampung Gudumbak ni, Langkahan Aceh, rata-rata mereka adalah petani, di mana mereka mengusahakan ladang koko, sawit dan juga buah pinang. Selepas bencana banjir pada November 2025 yang membawa kayu balak menghempas, memukul kampung ini sehingga menghancurkan bukan sahaja rumah, bahkan turut menghancurkan kebun-kebun yang menjadi sumber pendapatan mereka pada hari ini. Jadi sebahagian daripada mereka tak tahu hala tuju sehingga ke hari ini dah melebihi daripada 2 bulan, hampir kepada 3 bulan, masih tertanya-tanya apa nak dibuat, apa yang harus dilakukan untuk mencari sumber pendapatan. Yang mana sedikit aktif, mereka akan mula berniaga. Kalau yang mula menanam pokok, ya bila baru boleh hasil, kan? Jadi sebahagian besarnya hanya hidup bergantung kepada bantuan semata-mata. Tapi bila kita fikir balik, bantuan yang ada, bantuan yang tiba, sampai bila mereka akan terima? Kerana sampai satu masa juga nanti para relawan akan ada kerja lain. Orang-orang yang beri bantuan akan perlu fokus kepada perkara-perkara lain. Akhirnya mereka akan kena survive. Dan saya yakin pasti Allah SWT akan turunkan satu hikmah pada bencana yang berlaku baru-baru ini. Jadi sahabat-sahabat macam Allah, kampung ini digambarkan kepada saya sebelum ini adalah satu kampung yang sangat indah, yang penuh dengan kehijauan, ada lembu, ada kambing, pokok durian, pokok jeruk ataupun mangga dan macam-macam lagi. Tapi keindahan itu kini telah hilang sepenuhnya, dan digantikan dengan debu-debu dan juga tanah yang mengotori kawasan sekitar ini. Sekarang kita berada di salah satu kemah pengungsi di Aceh Langkahan. Jadi untuk hari ini kita buat pemasangan lampu daripada tenaga solar ataupun lampu daripada tenaga suria yang kita bawa khas daripada Malaysia. Sebab dekat Indonesia, dekat Aceh terutamanya, kita pergi cari merata kedai tak jumpa. Jadi agak sukar. Jadi kita dapatkan khas daripada Malaysia. Dan sejarah lampu ni antara barang yang ditanya oleh pihak custom Indonesia baru ni waktu ketika kami dalam perjalanan nak datang ke sini. Jadi bersama saya ni adik yang turut mengungsi di sini. Adik ni. Adik tak dengar boleh? Dengar boleh, bercakap tak boleh. Dengar boleh. Kalau orang Malaysia panggil bisu. Dia panggil. Namanya siapa? Lutfi. Alfi Lutfi. Ni adik kita. Jadi ni antara yang mengungsi di sini. Jadi sedikit saya tunjuk sikit lah ibu ya, kemahnya. Untuk kemah yang diterima oleh mangsa-mangsa banjir di Aceh, yang agak menyedihkan adalah kemah ini dibuat tanpa lantai. Jadi para yang mengungsi di sini kena usahakan untuk adakan lantai sendiri. Jadi kalau ikutkan sebelum ni kita pernah tengok ke beberapa kemah yang dia masih tanah, tak ada tikar. Jadi macam kemah ibu ni sudah ditutup lah. Jadi sebenarnya keadaan ini sedikit bahayalah, memungkinkan untuk macam-macam untuk masuk ke dalam kemah. Jadi ini di antara apa yang ada, dapur-dapur ibu ni. Dan ibu ni ada seorang lagi anak kecil. Okey boy ya. Saya nak balik dulu. Balik ke Malaysia. Ha?
Ya, nanti remote-nya ada sama abang. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Ini dapur. Ya, di tenda lah ibu. Sabarlah. Ini dapur dan sedikit barang masak lah. Ini beras. Air bersih. Air bersih. Okey. Alhamdulillah. Selain daripada rumah yang anda lihat ini, kami turut memasang lampu solar di dua lagi rumah yang berdekatan dengan kemah ini, iaitu rumah yang ini dan yang di belah sana. Jika ingat rumah yang di belah sana tu, yang ini adalah rumah adinda kita, adik Wali, yang merupakan anak yatim yang ada pada video sebelum ini. Jadi ni rumah dia, ini rumah saudara mara dia lah. Di rumah ni pun kita dah selesai pasang lampu solar. Mana kalau tengok panel solar ada kat atas ni. Ni Ustaz Ishraf. Mana Ustaz Ishraf ni? Oh ada. Ada. Tukang pasang kontraktor sekarang mana. Ni panelnya. Dan turut ada iaitu panel di rumah ni lah yang kita buat untuk menerima cahaya matahari. Alhamdulillah. Sedikit sebanyak infak daripada rakyat Malaysia untuk saudara kita di Langkahan, Aceh. Apa mak Melinda? Melinda. Ni dek. Ni lampu suluh ya, lampu daripada tenaga matahari yang kita pasang hari ni untuk beberapa mangsa banjir yang berada di Langkahan. Ini rumah adik wali kita. Paku aja. Yang merupakan anak yatim di Langkahan. Ini ada paku ni. Tu.